So jangan orang kata sampai korang orang kata tengok gila, which mean kita meremehkan orang. Kita gunakan keyakinan kita untuk jatuhkan orang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni anda bersama dengan saya lagi, Mail, di channel Mail. Saya Mail. So hari ni apa yang aku nak share adalah sambungan daripada self confidence yang aku dah share sebelum ni, yang mana aku kata banyakkan membaca dan juga pastikan korang jelas apa yang korang nak cakap, apa yang korang nak buat dan apa matlamat korang nak bercakap di hadapan kamera. Okey. So penambahan, ada juga yang tanya, dah banyak baca, dia dah jelas apa yang dia nak cakap, tapi bila depan kamera dia tak dapat nak bercakap. So macam mana korang nak praktikkan yang korang boleh bercakap depan kamera? Dan ini adalah tipsnya. So yang pertama adalah jadikan kamera ataupun telefon korang kawan korang. Maksud aku, jadikan telefon ataupun kamera korang tu adalah kawan supaya korang lebih, orang kata, interact. Korang, mata korang akan pandang je dekat kamera. Ada ke kalau korang bercakap dengan orang, mata korang macam sebab hari ni aku macam macam tu. So jadikan korang punya telefon korang tu kawan korang. Tu yang pertama. Yang kedua adalah love yourself. Ramai yang tak sedar dia kurang percaya diri sebab self confident diri sendiri, korang pun tak hargai diri korang sendiri, which mean mungkin korang insecure dengan paras rupa korang, mungkin korang insecure dengan suara korang, dan banyak lagi faktor mungkin yang orang biasa kata benda tu selalu kena judge, selalu kena kritik. Well, dari segi pengalaman aku, benda tu kita tak lari. Bak kata Andika Putra, mampus dengan mulut orang. Pergi mampus dengan mulut orang. Pergi mampus dengan mulut orang. Pergi mampus dengan mulut orang. Mampus dengan mulut orang. Mampus dengan mulut orang. Pergi mampus dengan mulut orang. Pergi mampus dengan mulut orang. So itu yang kedua untuk korang bina korang punya self confidence. Sebab bila korang hargai diri korang, korang akan rasa korang buat dengan semangat, dengan keyakinan, dan tak ada siapa pun akan judge korang. Yang ketiga, praktis dulu depan cermin. Ni antara orang kata aku ambil daripada pengalaman aku dah follow tim-tim yang selalu buat presentation kepada syarikat-syarikat besar, pada orang luar. Aku tengok macam mana cara dia orang kata yakin untuk bercakap depan orang tu adalah dia orang praktis dahulu. Tak semestinya depan cermin, dekat mana-mana pun boleh. Dalam kereta boleh, dekat tempat korang nak present tu boleh, belakang stage boleh. Tapi kalau boleh, pilihlah tempat yang bukan tempat-tempat setan lah. Jangan masuk dalam tandas, korang praktis dalam tandas. So benda tu tak baik. So itu adalah yang ketiga. Yang keempat, korang ada topik dah nak cakap, korang ada dah apa yang korang nak sampaikan, tapi disebabkan korang tak yakin, korang terus tak confident nak bercakap. So apa yang korang perlukan adalah bullet point. Yang bermaksud korang perlu sediakan satu, orang kata, nota, ataupun zaman sekarang kita pegang, apa yang boleh kita pegang? Phone. So gunakan phone anda untuk buat bullet point supaya memudahkan lagi apa yang korang nak terang di dalam video dan apa yang korang nak sampaikan tu. Tak salah pun kalau korang nak buat video tapi korang tengok, sambil tu korang terang, tengok, terang. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak lagi kemas, simpan lah bos. Macam tu. So itu yang keempat. Dan mungkin yang terakhir, video kita pun dah lama. So yang terakhir ni adalah praktis dan praktis. So semua benda, orang kata, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak achieve dalam hidup ni, semuanya bergantung kepada kita punya usaha, kita punya cara kita praktikkan benda tu. Yang bermaksud kita buat satu benda tu berulang-ulang, dan setiap kali buat apa yang kita nak praktis tu mesti ada jalan yang betul. Yang bermaksud, okay, kali pertama kita praktis, kali kedua kita praktis, dan kali kelima kita praktis. Bila kali yang kelima kita dah praktis, kita akan nampak satu benda, mungkin cara yang baru. Oh, aku rasa kalau aku cakap macam ni ataupun aku buat macam ni, lagi sampai kepada audiens aku. So dapatlah praktis yang baru daripada praktis yang 5 ke belakang tadi. Bila praktis dan praktis, kita akan nampak apa yang kita boleh tambah lagi dalam kita punya point. Dan bila kita dah start menambah ataupun kita dah start perbaharui, ada improvement kita punya penyampaian, bermaksud di situ korang dah ingat, korang dah jelas, korang dah yakin dengan diri korang. So aku ucapkan tahniah kepada korang yang dah berjaya untuk menjadi presenter ataupun menjadi orang yang bercakap di hadapan, konsak dengan orang. Kerja-kerja macam tu sebenarnya memerlukan self confidence yang kuat. Tapi
kata-kata terakhir daripada aku lah, pesanan. Bila korang dah confident, korang dah yakin dengan diri korang, jangan sesekali jatuhkan harapan ataupun perasaan orang lain. Which mean kita meremehkan orang. Kita gunakan keyakinan kita untuk jatuhkan orang. Tahu yang kau tahu yang kau yakin. Tapi kau gunakan keyakinan kau untuk jatuhkan orang lain yang tak faham, yang tak tahu pun macam mana nak buat tu. Tu jangan pelekehkan orang lain, sebab kita tak tahu orang tu akan jadi apa suatu hari nanti. So don't judge book like its cover. Mungkin itu saja video kita pada hari ini. Kalau video ni bermanfaat untuk anda, jangan lupa follow, like dan subscribe video. Komen dekat bawah supaya aku dapat keluarkan video-video yang menarik lagi dan bagi apa-apa yang menarik. Mungkin apa yang korang nampak daripada video aku boleh improve. Itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum.